Untuk menu hari ni kita akan buat nasi goreng emas. Daun bawang cincang, udang besar 5 ekor, kupas, buang urat kat dalam ni. Tambah lada putih secukup rasa, sos ikan, gaul. Sediakan 3 telur kuning, asingkan, tambah lada putih dengan sos ikan campur. Tuangkan dalam nasi, gaul sampai rata. Terus sediakan 5 ulas bawang putih ni, cincang. Sediakan 2 biji telur untuk kita goreng nanti. Masukkan sudu kecil gula kat dalam nasi. Masukkan minyak, goreng udang, asingkan, masukkan balik 2 biji telur tadi, goreng. Lepas tu kita masukkan nasi. Sos tiram 1 sudu besar, kacau sampai rata. Tambahkan telur, masukkan daun bawang dan kacau. Goreng. Lepas tu tambahkan bawang putih sampai naik bau. Lepas tu tutup api. Ambil 1 mangkuk besar, masukkan udang dulu. Lepas tu letak nasi kat atas. Kita balikkan. Dah siap. Jom kita makan. Try korang komen kat bawah, apa favourite nasi goreng korang?